Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat menyaksikan Liga Wanita Nasional musim 2025-2026. Pertembungan di antara pasukan Selangor FC menentang Young Tigers FC. Berlangsung di Stadium MPAJ Kuala Lumpur untuk perlawanan pada hari ini. Untuk anda yang menyaksikan perlawanan ini, bolehlah kongsikan pautan untuk kita sama-sama menyaksikan Liga Wanita Nasional musim 2025-2026 ini. Masih lagi Kisha diapit oleh dua pemain pasukan Selangor. Kesilapan kali ini mudah untuk Easter Sunday melakukan pintasan dan jaringan pertama buat pasukan Selangor menerusi Easter Sunday di minit awal permainan ini untuk menjadikan kedudukan dari pertahanan pasukan Young Tigers. Dihukum oleh Easter Sunday dengan satu pintasan. Seterusnya berjaya untuk melakukan jaringan walaupun di awalnya ada tepisan oleh penjaga gol. Jong Bojong, satu cross ke dalam kawasan kotak penalti. Ada ruang untuk jaringan bagi kapten pasukan. Nur Ain Shah Murad meletakkan Selangor dua jaringan di hadapan. Kita lihat sekali lagi bagaimana sebenarnya ulang tayang bagi jaringan ini. Kesilapan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pertahanan bagi pasukan Young Tigers. Dengan hantaran daripada Jong Bojong ke dalam kawasan kotak penalti. Dengan sedikit kelam kabut di dalam kawasan kotak penalti itu disudahkan oleh Ain Shah Murad untuk jaringan 2-0. Kisha terlepas pula. Westbana kali ini dihantar ke tengah Jong Bojong. Lerit saja untuk Easter Sunday dihantar buat Ain Shah Murad dengan percubaan bijak untuk jaringan yang ketiga dan juga jaringan kedua pribadi buat kapten pasukan ini. Ain Shah Murad yang sekali lagi mencatat namanya selaku penjaring buat pasukan Selangor. 3-0. Kita lihat sekali lagi bagaimana jaringan yang dihasilkan oleh Ain Shah Murad. Dengan rembatan di luar kawasan kotak penalti. Lorongan bijak dari Jong Bojong untuk mendapatkan Easter Sunday. Dengan satu set untuk Ain Shah Murad dan jaringan. Dihantar ke bahagian tengah. Ada tandukan oleh Ain Shah Murad dan masih lagi susulan akhirnya. Berjaya dilakukan oleh Selangor untuk jaringan yang keempat. Kali ini menerusi Najwa. Gol pasukan Selangor FC dijaringkan diselamatkan oleh Dayana. Nur Najwa Irdina. Kiper whistle oleh pengadil untuk menamatkan aksi separuh masa yang pertama ini. Separuh masa pertama Liga Wanita Nasional 2025, Selangor FC 4, Young Tigers 0. Jadi kelegaan buat pasukan Selangor untuk separuh masa yang pertama ini. 4 jaringan berjaya dilakukan. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group. Perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance.
Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Skrin anda. Depan whistle oleh pengadil untuk dimulakan oleh Young Tigres, terus saja dihantar ke bahagian atas. Satu rembatan, masuk. Untuk Jong Bojong mendapatkan gol yang kelima buat Selangor. Tidak semena-mena, rembatannya berjaya menewaskan Puteri Aina Husna. Untuk Selangor, 5 jaringan di hadapan. Gol pasukan Selangor FC dijaringkan pemain jersey nomor 27. Jang Bojong. Kali ini semula digerakkan oleh pasukan Young Tigres. Dihantar rendah. Kisha. Ada susulan dan ruang untuk Amirah. Itu yang dikatakan oleh saya sebentar tadi. Harus lebih berhati-hati dan kali ini Amirah pula berjaya untuk mencatat namanya selaku penjaring. Dengan 6 gol di hadapan buat pas. Amirah meluru di bahagian tengah untuk melakukan jaringan. Dijaringkan pemain jersey nomor 11 Nur Amirah Abdul Rahman. Dapatkan Aisyah Lin. Baik lambungan ini untuk Ayuna Anjani di sebelah kanan. Mungkinkah? Berjaya diselamatkan oleh... Dan sekali lagi susulan. Aisyah Lin. Untuk jaringan yang ketujuh. Buat pasukan Selangor. Rembatan di luar kawasan kotak penalti saya kira yang berjaya untuk menewaskan sekali lagi Puteri Aina Husna. Gol pasukan Selangor FC. Kita lihat bagaimana pemain jersey nomor 2 di luar kawasan kotak penalti Aisyah Lin dengan rembatannya. Ahmad Farid. Bermula dari Ayuna Anjani diselamatkan. Aisyah Lin, rembatan kaki kanannya. Baik larian ini untuk pasukan Selangor. Satu cross ke bahagian tengah. Jaringan satu lagi. Yang ke-8. Kali ini dah dilakukan dengan Wesbana masuk dari sebelah kanan. Satu cross. Tapping mudah dari Ain Shah Murad. Kasih Carmila. Dihantar ke bahagian atas. Ain Shah Murad. Baik kali ini. Mungkinkah ada jaringan untuk Ain Shah Murad? Satu lob yang dilakukan oleh Ain Shah untuk mendapatkan jaringan buat pasukan Selangor. Dia menambah derita bagi Young Tigres di Stadium MPAJ ini. Gol pasukan Selangor FC. Kita lihat sekali lagi bagaimana larian dari Ain Shah. Satu lob yang menewaskan penjaga gol Farzana Izzati. Bagi jaringan ke-9 buat pasukan Selangor. Dorongan baik kali ini untuk Carmila. Kasih Carmila juga berjaya untuk mencatat namanya selaku penjaring pada malam ini untuk gol yang ke-10.
FC dijaringkan pemain jersey nomor 9 Kasih Carmila dengan rembatannya Muhammad Ridwan untuk gol ke-10. Dan tiupan whistle dari pengadil untuk menamatkan malam yang penuh bergaya bagi pasukan Selangor. Liga Wanita Nasional 2025 Selangor FC 10 yang Tigres 0. 10 jaringan yang dilakukan oleh Selangor pada malam ini. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. 10-0 malam ni. Pendapat anda mengenai perlawanan pada malam ni? First of all, good job to Young Tigers, our juniors, and well done to my girls. What a good performance today. InsyaAllah against Sabah kita akan bagi momentum yang macam ni dan lebih semangat lagi.